time tu Tasha macam very down, yang Tasha rasa macam mungkin bukan rezeki aku berlakon ke apa kan. So kalau tak ada rezeki aku nak berhenti. Macam tu. Hello. Hai Tasha. Apa khabar Tasha? Baik, Alhamdulillah. How are you? Sihat sejahtera. Tengah hujan dekat luar ni. Tunggu nak tidur. Itulah. Yelah tu, tidur best ni. Kan? Jadi kalau kita tengok kan cerita Jiwa Yang Kau Puja ni memang tengah, orang kata tengah hit lah sekarang kan. Orang ramai penonton lah kiranya. Jadi ada yang Alhamdulillah. kan. Jadi ini rupanya ialah kesinambungan untuk drama Hotel 1 Natasha. Yes, itu adalah second season untuk The Hotel First. So The Hotel Second tu dia punya dalam kurungan dia adalah Jiwa Yang Kau Puja. Hotel 2 lah orang kata. Jadi macam Natasha sendiri kata, Natasha dah berlakon since episod pertama lagi. Jadi memang Hotel 2 ni memang part of the contract ke macam mana? Ataupun tiba-tiba ramai penonton baru keluar lah Hotel 2 ni? Sebenarnya Hotel 2 kita orang tak tahu pun ada. Kita orang tak tahu pun ada. So during kita orang tengah shooting, lepas tu tiba-tiba dia orang macam ada cakap ada tambahan scene, ada tambahan episod. So kita orang macam okay, tambahan episod tak apalah. Lepas tu tiba-tiba dia orang cakap oh no, kita akan breakkan jadi 2 episod, 2 season. Macam wow, 2 season. Lepas tu cakap okay 2 season. Lepas tu dia cakap 2 season pula adalah hero dengan heroin lain pula masuk. Macam oh okay. So kita orang baru tahu. So kita orang just continue je lah shooting. Okay. Dan itu kita orang tak tahu viewers macam mana apa semua. So season tu kita orang just buat je. Okay, jadi mungkin Natasha boleh kongsikan sedikit dengan kita tentang drama ni. Macam mana pengalaman Natasha, apa bestnya berlakon untuk drama ni. Mesti ramai yang nak tahu. Pengalaman untuk shoot cerita The Hotel ni dari season 1 sampai season 2 is the best lah. Satu, kita orang dapat shoot dekat Lasis Hibiscus. Kita orang duduk kat pantai. So macam kita orang duduk dekat situ, macam dah duduk kat PD tu, kita orang dah berumah dekat PD tu berapa bulan. Tak balik rumah, tak balik KL kan. So dah jadi orang PD, and then kenangan-kenangan kat situ best lah. Macam-macam benda. Dari awal semua macam malu-malu, lepas tu semua jadi macam family. Yang ni lepas tu sekarang ni Tasha dah lagi, Tasha tinggal last scene je dengan diorang ni. Lepas tu Tasha terus rap dah. So rasa macam sedih betul. Tasha akan rindu diorang. Macam kita orang macam family lah. Kan? Umaira tu. Jadi lepas ni ada tak drama lain ke yang akan Natasha berlakon ke? Dah ada apa projek akan datang ke macam mana? Watak Tasha dah sihir adalah Fatihah. Tasha jadi Fatihah. So satu gadis kampung yang rapat, yang berkenalan dengan Noh, which is Kamal Adli. So itulah. So nanti kenalah dengan Itulah dia. tu. Okay, Dia Natasha. tengah on air sekarang. Orang kata macam ni lah, berlakon ni macam rezeki dia tu tak begitu macam sama je kan. Setiap masa kan ada naik turun, naik turun. Jadi macam bila Natasha dah 100% fokus pada berlakon ni, Natasha tak risau apa tentang hal tu. Ya macam ni lah. Kalau ada rezeki tu adalah. For now, so far, Tasha pun tak tahu. Tasha pun tak boleh nak cakap 100% berlakon macam mana. Sekarang memang Tasha tak buat benda lain. Tasha berlakon saja. And Alhamdulillah rezeki masuk. Dan kalau nanti, kalau tiba-tiba tak berlakon, tak tahulah. Mungkin Tasha jual kucing pun. Jual kucing. Sebab Tasha dengan family Tasha sekarang kita orang tengah buat business for pets. So nak jual kucing. Pernah tak bila waktu tak ada job tu Natasha rasa macam, tiba rasa macam betul ke aku nak berkecimpung dalam bidang ni kan? Bila tak ada job, tak ada money kan? Ada. Tasha hampir-hampir give up. Macam sebab Tasha pun dalam bidang ni dah 10 tahun. Ada masa Tasha tengah down, yang sangat-sangat down. So yang masa Tasha tengah down tu Tasha macam fikir okay mungkin rezeki aku. Time tu Tasha macam very down, yang Tasha rasa macam mungkin bukan rezeki aku berlakon ke apa kan. So kalau tak ada rezeki aku nak berhenti. Macam tu. Alhamdulillah Tasha still ada peluang. Mungkin this is my last chance untuk Tasha betulkan balik Tasha punya kehidupan, Tasha punya kejaya. So sekarang ni Tasha tengah nak fokus balik berlakon. Tasha nak buat dengan betul. Tasha nak jadi pelakon yang berjaya lah, insyaAllah.